Datuk, adakah gerakan mungkin akan boleh kot menjadi pendamai ke antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Hamzah supaya kerjasama tu dapat dikukuhkan dalam PN? Kita bukan jadi pendamai untuk kedua-dua pemimpin saja. Kita kenalah seperti kita katakan musuh kita dekat luar, bukan dalaman. Kita sebagai komponen parti di Perikatan Nasional, kita mesti satu hati. Kita perpaduan itu sangat penting. Kerana musuh dekat luar. Dan memanglah sekarang kita nampak rakyat pun sudah tidak puas hati dengan kerajaan Madani, bahawa sekarang mereka pun sudah kehidupan sara hidup mereka pun susah dan banyak janji-janji mereka tidak ditunaikan. So Perikatan Nasional lah sudah menjadi kita katakan the government in waiting. So jika nak jadikan government in waiting itu terutama sekali perpaduan daripada Perikatan Nasional itu adalah sangat penting. Oleh itulah saya bukan saja parti gerakan, saya katakan semua komponen parti di Perikatan Nasional pun berusaha untuk memastikan perpaduan komponen parti di Perikatan Nasional untuk menghadapi PRU yang akan datang.